Hai, Assalamualaikum. Sahabat semua dah buat kuih raya ke belum? Kalau ada yang belum, jomlah try buat cookies ni. Namanya Blackout Chocolate Chip Cookies. Memang sangat-sangat sedap, super crunchy. Bila letak dalam pinggan, cookies ni tak lerai pun kan? Okey, tapi tetap crunchy. Okey, rangup, rapuh. Memang sangat sedap. Jom teman saya rasa. Saya nak ambil yang banyak badam ni. Saya makan ni lepas buka puasa ya. Nampak tu kan berongga-rongga. Mesti rangup dan rapuh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup betul. Manis ni pun just nice tau. Sedap yang tak amat-amat. Kerangupan di setiap kunyahan tau. Nikmatnya, sedap, teksturnya rangup, rapuh. Rasa dia just nice. Memang sangat perfect. Jom kita tengok bahan-bahan nak buat Blackout Chocolate Chips Cookies. Kita perlukan 100 gram mentega bergaram, 1 cawan tepung naik sendiri, 3 sudu besar tepung jagung, 1/3 cawan gula caster, 1 sudu besar serbuk koko, 1 biji telur grade A, 1/3 cawan gula perang, 2 sudu besar black cocoa powder, setengah sudu kecil Amplex, ini adalah ejen perangup, 1 sudu kecil esen vanila, setengah cawan dark chocolate chip, saya guna jenama Barrels, dan yang terakhir setengah cawan badam cincang yang telah disangai. Jom kita start. Mula-mula masukkan butter ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan gula perang yang telah dikisar kering tadi. Okey, masukkan gula caster. Sekarang saya kacau-kacau menggunakan senduk. Masukkan sebiji telur. Dah boleh masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Ataupun saya guna penutup dia je ya. Okey, guna 1 penutup tu. Okey, kita kacau-kacau lagi. Sekarang saya whisk semua bahan ni sampailah warnanya pucat dan juga fluffy ya. Sekarang saya masukkan tepung naik sendiri dan juga tepung jagung. Kedua-dua tepung ni saya ayak terlebih dahulu ya. Masukkan Amplex. Seterusnya masukkan serbuk koko dan juga black cocoa powder. Kacau adunan supaya semuanya tercampur dengan sebati.
Sekarang saya masukkan coklat chip. Akhir sekali masukkan badam. Okey, gaul kesemuanya dengan sebati. Saya cover adunan ni dengan plastik, kemudian masukkan ke dalam peti sejuk di bahagian chiller selama 1 jam. Selepas 1 jam, saya bentukkan cookies ni menggunakan sudu metrik tu ya. Saiz dia 1 sudu kecil. Kalau sahabat nak buat setengah sudu kecil pun boleh. Okey, ni bergantung kepada cita rasa ya, nak saiz macam mana. Waktu susun cookies ni jarak-jarakkan ya. Waktu ni saya telah pun panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Sekarang saya bakar cookies pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 hingga 30 minit menggunakan api atas bawah. Okey, sebenarnya suhu ni bergantung kepada oven masing-masing ya. Bila dah siap masak, okey, keluarkan daripada oven. Masa ni nampak lembut sedikit kan? Tapi bila sejuk, ianya keras dan sangat rangup. Biarkan ianya menyejuk sendiri di atas tray. Cookies ni dahlah sedap, rangup dan tak payah pakai mixer pun. Okey, jangan lupa cuba ya sahabat semua.